Ulat mahkamah bukan isu baharu. Perkara itu didakwa seorang pemerhati yang menegaskan kenyataan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan yang dikendali Hasbi Hassan bahawa wujud aktiviti touting atau ulat mahkamah adalah benar. Lebih teruk lagi, dakwa pemerhati amalan itu bukan saja sudah berakal puluhan tahun, malah dipercayai pegawai di mahkamah turut bersekongkol dengan polis. Justeru langkah menempatkan polis di kompleks mahkamah bukan penyelesaian tuntas kerana ia akan menjadi usaha sia-sia walau ada 10 anggota sekalipun. Pemerhati mencadangkan mahkamah di negara ini perlu beralih kepada sistem automasi menyeluruh dalam mengendalikan urusan mahkamah tanpa menggunakan budi bicara seperti dilakukan Singapura. Pemerhati berkata demikian merujuk kenyataan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dalam surat edaran bahawa penempatan anggota polis di kompleks mahkamah Kuala Lumpur akan dilaksanakan secara penggiliran bagi menangani aktiviti ulat mahkamah touting yang didakwa melibatkan peguam dan individu. Menurut kenyataan itu, langkah terbabit diputuskan dalam perbincangan bersama Polis Cawangan Mahkamah Kuala Lumpur 8 Oktober lalu bagi penempatan anggota polis pada setiap mahkamah di kompleks mahkamah berkenaan. Ia susulan aduan yang diterima pada 22 September lalu yang mendakwa wujudnya aktiviti ulat mahkamah melibatkan peguam dan individu di kompleks mahkamah berkenaan. Selain itu, tindakan menghadkan dan mengetatkan kawalan serta akses orang awam di kawasan lokap mahkamah juga akan diambil yang mana hanya peguam selain pihak Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK yang mewakili orang kena tuduh OKT sahaja akan dibenarkan untuk berjumpa dengan OKT di luar lokap tertakluk kepada kesesuaian keadaan semasa. Tindakan pengawasan dan pemantauan juga akan dilakukan dari semasa ke semasa oleh pihak penyelia Mahkamah Kuala Lumpur untuk memastikan tiada petugas mahkamah yang terlibat dalam kegiatan seumpama itu.